Kalau anda nak mula melabur dengan 10,000 RM, ini 6 jenis pelaburan di Malaysia yang patut anda kenal dulu. 1. Simpanan bank _FD. Risiko paling rendah, tapi pulangan tidak tinggi. Sesuai untuk simpanan selamat. 2. Kripor. Aset digital dengan turun naik harga yang sangat ketara. Hanya sesuai untuk yang faham teknologi dan risiko tinggi. 3. Saham. Saham US dan saham Malaysia ada peluang pertumbuhan, tapi memerlukan ilmu analisis dan kesabaran. 4. Goh dan dalam TNG e-wallet. Produk pasaran wang versi digital. Sesuai untuk parkir duit sekejap. 5. ASB_ASN. Dikenali ramai sebagai pelaburan tapi ada syarat kelayakan dan pulangan tak tetap. 6. Money Market Fund. Risiko rendah, pulangan ikut kadar faedah semasa. Jika guna platform pelaburan digital, pastikan berdaftar di bawah SC. Kesimpulannya, tiada satu pelaburan yang sesuai untuk semua orang. Yang penting, kenali risiko dan pilih ikut kemampuan.